anggota yang membentuk Malaysia ni, Persekutuan Malaysia ialah Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura. Ya, betul. Dan dengan Singapura paling bermasalah. Ya. Dan orang 8A, 10A tak ada. Dapat A dapatlah, baguslah. Ya. Usahakanlah. Ya. Tapi jangan sampai nak dapat A, tak ada siapa pun nak macam tu. Asalkan you dapat lulus dengan baik, ada 3, 4 atau 5A, okey, bagus. A bukan bulan 9, sini bukan bulan 6. Bulan 6. Saya masuk ke Museum Maya ke Fakulti Sastra, jumpalah Syed Hussein dan beberapa orang situ. Ya. Tapi jumpa gitulah. Begitu juga bicara ini, bukan sosoknya tetapi kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar kepada semua penonton Wacana Studio Naratif, khasnya program Wal Bicara bersama Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Rahman Bong. Sekali lagi kita bertemu dalam episod yang keempat dan bersama dengan kita iaitu Prof. Rahman. Dan sebenarnya Prof, untuk episod ni sebenarnya Prof, saya rasa yang episod lepas tu tak puas rasa dengarnya. Dia macam dia tak ada masih lagi lompang-lompang yang Prof tak cerita lagi ni. Jadinya kita sambung sikit Prof untuk episod yang ni di RMC lagi sebelum kita cerita tentang perkembangan seterusnya Prof di Form 6 tingkatan 6 dan kemudian pergi ke universiti ke luar negara. Jadi Prof, sewaktu di Maktab Tentera tu Prof ada sebutkan yang dalam episod lepas tentang peranan Prof sebagai SUO, kemudiannya berperanan lah jaga company. Boleh tak Prof jelaskan sikit apa lagi pengalaman kisah-kisah yang muncul ketika itu dari segi disiplinnya, integritinya Prof? Okey, terima kasih selamat bertemu kembali Saudara Azwan. Nampaknya kita masih di Maktab Tentera lagi. Kita sambung episod tu lagi. Saya fahamkan ada benda-benda yang perlu yang kita bicara kongsikan yang masih belum diceritakan atau disampaikan dengan lengkap. Baik, berhubung dengan saya rasa penting untuk jelaskan sikit struktur organisasi di Maktab Tentera sana. Iaitu pada masa itu proses Malaysianisasi belum lengkap. Jadi Maktab Tentera itu masih diterajui oleh pegawai-pegawai tinggi Inggeris. Komandannya Colonel King mula-mulanya, kemudian Colonel Pearson. Director of Studies, yakni pengetua untuk pengajian akademik, ialah Mr. H.C. Walworth daripada Oxford. Kemudian yang lain-lain tu education officers atau pegawai pendidikan yang kebanyakannya datang daripada England ataupun Scotland. Jadi yang dari Malaysianya hanya boleh dibilang dengan jari lah, tak ramai. Tak ramai sangatlah. Mungkin 1/3 yang dari Malaysia, 2/3 daripada pegawai-pegawai Inggeris. Jadi maknanya kerana itu masa peralihan. Itu satu. Jadi mana dari segi tempat pelajar ni cawangan boys wing dia panggil. Ketua company, yang 8 company, ketua company pegawai Inggeris. Kemudian tutor biasanya pegawai tempatan. Jadi saya dalam kalangan pelajar pula dia ada 4 peringkat. Iaitu yang
budak pelajar biasa dia panggil boy. Boy, okey. Itu yang biasa lah. Yang biasa. Yang biasa lah. Tak ada pangkat Tak ada apa. pangkat apa, okey. Kemudian dia naik kepada senior boy. Ditanda dengan satu garis ini. Dia macam private lah. Tak, tinggi sikit. Tinggi sikit. Private tu boy. Private tu boy. Ni Dia kira macam Lance Corporal. Corporal. Okey, betul Lance lah. Corporal. Yes. Satu calik atas ni. Kemudian junior under officer. Dia ada satu carik, kemudian ada bunga. Ada bunga sikit saja. Tu macam corporal lah tu. Lebih kurang gitu. Betul. Lepas tu yang tertingginya di kalangan pelajar tu dalam company itu ialah senior under officer. Iaitu ada bunga dan ada carik. Jadi lah, okey. Jadi senior under officer itu merupakan ketua pelajar di setiap company. Okey. Jadi ada 8 ketua pelajar. Dia tak ada head boy. Okey. Ini mereka head of a company ni dianggap sebagai ketua pelajar lah di situ. So keadaannya lebih kurang gitu. Dan di sini masa tingkatan 6, saya nak ambil satu contoh bagaimana disiplin itu cukup ketat dan dilaksanakan tanpa membezakan sesiapa. Walaupun kita berbuat baik. So kisahnya gini. Okey. Masa di tingkatan 6 atas tahun 1964. Saya masa tu SUO, senior under officer di company E. Okay. Apa tu company E. Ada bilik sendiri. Okey. Dan ada pula pelajar tingkatan 6 atas juga bahagian jurusan sains. Masing-masing semua buat persiapan untuk peperiksaan akhir tahun. Okey. Jadi saya buat persiapan juga, tapi saya tak sangatlah. Saya tak tunggu dia pelajar lewat malam sangat. Tapi dia ni seorang pelajar yang sahabat saya. Tak payah sebut namanya lah. Tapi seorang kawan. Masih lagi keep in touch ke dengan tu? Dia uzur sikit. Lah. Ada jugalah sikit-sikit. Okey, right. Dia jurusan sains. Okey. Jadi dekat dengan masa nak exam tu, dengan peperiksaan tu, dia minta izin saya, boleh tak dia belajar selepas pukul 10. Jadi waktu tidur pukul 10. Dan seperti yang saya ceritakan sebelum ni, tidur ialah tidur. Jangan jadi hantu jerangkung. Selepas pukul 10. Tak boleh merayau. Itu Fly lah. Tak boleh. Tembak tembok lah. Selepas pukul 10, jadi mereka ni dah terdesak dekat dengan peperiksaan. Mereka nak belajar. Tapi takut. Kerana takut ditangkap oleh pegawai yang bertugas pada malam itu. Dan biasa pegawai tugasnya keras. So, walau apa pun, tadi sahabat kawan saya ni minta izin saya. Dia kata, boleh tak saya belajar lepas pukul 10? Dia kata, nak belajar di mana? Belajar di luar lah, sana. Bilik sana tu. Oi, tak boleh. Nampak lampu. So, boleh saya terpakai bilik you tak? Jadi, ada mak tu. Cari masalah. Itu semua cari nak semua tu. So, dia kata, bilik ni okey kan? Boleh kita letak selimut blanket tu tutup semua lubang-lubang tu, tak nampak lampu dari luar. Jadi asalkan tak nampak lampu dia tak datang. Itu dia punya hujah lah. Dia kata okeylah. Kalau kena tangkap kau tanggung. Aku nak tidur. Itu saya cakap ke dia. So dia tutuplah segala tu lubang-lubang tingkap tu gitu ni dan pasang lampu kecil untuk belajar. Saya pun tidur. Tapi tiba-tiba tengah malam pukul 12 ada orang datang. Pegawai bertugas malam itu namanya Captain Flight Lieutenant, bukan Captain, Flight Lieutenant Makanan namanya. Garang lah. Dia ni Scottish, okey. keras garang cara orang Scottish. Dia ada lapik sikit. Okey. Tapi isinya keras. Datanglah ada 2-3 orang. Saya dikejutkan. Why are you allowing someone to study in your room after 10 o'clock? Kenapa kamu benarkan ada orang belajar di bilik kamu selepas jam 10? Kan ini satu pelanggaran terhadap disiplin. Ya tuan, saya tahu. Tapi kenapa kamu biarkan? Dia terdesak. Tanya budak tu, kamu terdesak ke? Yes. Saya terdesak. Kenapa tak belajar siang-siang? Letih. So okey. Tak membincang malam ni dah tengah malam ya. Kedua-dua kamu besok jumpa your company officer. Captain John nama. Sudah memang mendapatlah ni. Dan jumpa Director of Studies besok.
So okey lah, ingat jumpa Kapten John saja. Rupanya pagi besok bila dah siap sarapan pagi, dapat mesej bahawa semua semua ke-8 senior under officer daripada 8 company di berkumpul di pejabat Director of Studies. Pengarah pelajaran. Jadi kami hadir sana, semua kena berdiri berdiri tegak. Dibagi lecture oleh dia dengan keras, mengkritik bahawa kamu adalah diberi amanah untuk menjadi ketua dan menjadi contoh pada yang lain, tapi kamu tak ikut peraturan. Dia tunjuk saya lah. So kamu akan menerima hukuman. Dia tak cakap hukuman apa masa itu, tapi kemudian diberitahu lah. So okey, biasa lah, nak kata apa. So saya diturunkan pangkat daripada senior under officer, bukan kepada junior under officer, bukan kepada senior boy, tapi kepada boy. Kepada boy. Paling rendah sekali dalam hierarki di sebagai pelajar. Maknanya kalau kita diturunkan daripada angkat itu, masa keluar dalam bilik khas saya tu dan bergaul macam biasa lah. Tak ada apa. Maknanya tak kisahlah. Tetapi terasa terkilan lah sikit. Maknanya kerana kita membantu orang. Tapi tanpa pengetahuan saya, guru-guru yang dapat tahu, guru-guru khasnya guru Cikgu Idris yang Idris Tain. Yang sebut tadi yang masa di episod yang lalu tu, Cikgu Idris Tain yang ngajar sastra, bahasa dan sastra Melayu. Dia cakna sangat. Dia tahu ceritanya, dia dengar daripada orang lain bahawa saya bukan langgar apa. Saya benarkan orang belajar dalam bilik saya selepas pukul 10. Jadi ada mesyuarat gempa guru-guru. Jadi mengatakan bahawa mengambil keputusan bahawa hukuman menurunkan pangkatnya, melucutkan jawatannya daripada senior under officer sampai budak biasa merupakan satu berlebihan lah, hukuman berlebihan dan satu penghinaan pada dia. Kerana dia bukan buat jahat. Dia hanya kesalahannya ialah melanggar peraturan, disiplin, tak boleh benarkan orang menggunakan biliknya selepas pukul 10 malam. Jadi, dan dia tak ada rekod melanggar disiplin. Memang betul lah, saya tak ada rekod melanggar disiplin. Jadi oleh kerana hujah-hujah beginilah, dan gurunya kira sebelah suara lah menyokong saya. Jadi Director of Studies Mak Saleh ni aku lah. Majority membela Prof lah. Jadi turun pangkat, berkuat kuasa hanya 24 jam. Lepas tu besok saya tak pandai pindah bilik lah. Mana je 24 jam je lah. Yang pentingnya saya tak pandai pindah bilik. Dia tak susah kan. Jadi itu perkara yang satu peristiwa yang meninggalkan kesan kita lah. Jangan main-main, jangan salah gunakan jawatan anda. Betul. Walaupun nak bantu orang, tapi bantu secara betul. Jangan langgar peraturan. Itu mesej. Itu mesejnya lah. Saya faham tu. Jadi sebab tu saya terima je. Okey, nak hukum lah. Tapi kerana budak tu merayu, saya pun kesian lah. Betul. Terpaksa buat begitu. Tapi memang bagi saya lah, pandangan saya, Prof. Walaupun yang Prof buat tu sebenarnya benda baik tau. Maksudnya Prof bagi peluang kepada orang untuk belajar supaya dia mana yang keadaan yang terdesak itu boleh mengulang gaji. Jadinya dua-dua kena hukum kan, Prof? Dua-dua kena hukum. Saya paling teruk. Yang tu nak tanya tu. Yang seorang lagi tu macam mana kena hukum macam mana? Saya lupa dah hukumannya macam mana. Tapi dia tu kena hukum juga. Dia kena hukum jugalah. Jadinya Prof dalam Prof menerima sepanjang Prof berada di maktab tentera, dari segi dari Prof sebut hierarki kan, ada hierarkinya. Dan kemudiannya Prof maklumkan juga betapa kerasnya pegawai-pegawai Inggeris. Dan ini menimbulkan rasa ketika itu kan dalam proses kita berpasang merdeka kan dalam tahun 61 62 Prof dah masuk maktab tentera. Jadi bila orang Inggeris datang kat depan mata kita, tak rasa geram ke, Prof? Hormat dan ada sikit rasa intimidasi kerana khasnya yang pegawai-pegawai tentera yang regimental, sarjan major dan lain-lain itu memang overbearing, mana watak ketenteraan tu terlalu kuat. Jadi macam dia menjerit aja kita pun
automatik. Tegak terus. So, itu satu. Tapi itu tak apa kerana mangkat tentera kita faham gitu. Ya. Tetapi perkara yang boleh menyebabkan kita rasa ada naik semangat yang anti penjajah, anti pasal mereka ini sambungan daripada sistem penjajahan. Ya, betul. Bila mereka menyindir ataupun menggunakan nuansa walaupun secara subtle, secara halus, tapi bermaksud anda ni anak tanah jajahan. Jadi itu memang saya ada perasaan macam tu. Khasnya Director of Studies. Kerana dia orang lulusan Oxford. Ya, cakap pun upper lips. Ya, upper lips. Okay. Jadi cara Queen's English. Jadi maknanya that particular class lah. Jadi cara dia kritik pun, cara dia tegur pun, cara yang subtle. Jadi bukan secara bam macam pegawai tentera. Jadi bila dia buat macam tu, nuansa macam tu, kita terasa bahawa kita ni macam tak setaraf dengan dia. Sebagai tu walaupun dah merdeka, tapi merdeka pun belum baru lagi. Adakah itu salah satu cara Prof nak timbulkan rasa inferiority complex, Prof? Nak mengekalkan ideological subordination. Maknanya secara ideologinya anda ni masih belum sama dengan kita. Jadi saya terasa sangat tu. Dan kawan-kawan saya pun ada terasa itu. Jadi kadang begitu menyuburkan semangat anti kolonial. Semangat nasionalisme anti kolonial, bukan nasionalisme yang tak ada kawan-kawan lain, tak. Anti kolonial pada masa itu. Walaupun penjajah sudah pergi, kuasa penjajah sudah pergi, tapi pegawai-pegawai dia masih ada. Dan mereka mencerminkan sikap yang agak setengah-setengah menjolok sedikit. Superioritinya. Maknanya mereka lebih tinggi derajat daripada kita. Jadi itu menimbulkan, itu mencetuskan kesedaran politik saya walaupun di sekolah. Dan satu contoh saya ingat lagi, saya sebut dalam episod lepas, saya pengurusi ataupun Presiden Persatuan Kebudayaan Kebangsaan dan editor majalah Tunastra. Jadi saya minta guru besar tu, pengetua Director of Studies tu, tulis satu kata pengantar tentang bulan kebangsaan, bulan bahasa kebangsaan. Jadi dia tulis ayatnya ialah, sementara anda mengambil berat tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, anda jangan lupa tentang bahasa antarabangsa, international language. Itu dalam tulisan forward dia. Itu betul-betul orientalis punya. So ayat macam tu dia nampak. Iyalah dia subtle tapi so itu saya baca itu, saya berlapik tu. So kata ini kentam kita secara dalam senyum. Tikam dalam senyum lah. Tikam dalam senyum ni. Jadi itu lebih lagi saya rasa wah ini tak jadi ni. Jadi maknanya sebab itu kawan-kawan saya yang sezaman masa itu, yang dalam Persatuan Kebudayaan Kebangsaan ni, semangat dia juga gitu. Kalau saya jumpa kawan-kawan dari Maktab Tentera, tanyalah mereka tentang Persatuan Kebudayaan Kebangsaan gitu. So maknanya semangat itu semakin berkembang ya. Dan bila ada hubungan dengan Muslim Melayu, dia akan meningkatkannya lagi, lebih lagi tentang sastra. Kerana sastra asas 50 ialah wadah anti kolonial untuk kemerdekaan dan sebagainya. Okey, itu satu hal. Kemudian pada masa yang sama, saya tahun 60 sampai 64, 5 tahun tentera. Dan pada masa itu ialah zaman penubuhan Malaysia. Betul. 63. 63. September 16 September 63. Dan anggota yang membentuk Malaysia ni, Persekutuan Malaysia ialah Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura. Ya, betul. Dan dengan Singapura paling bermasalah. Dan orang yang paling bermasalahnya adalah Lee Kuan Yew. Jadi maknanya pertengkaran antara Singapura dengan Kuala Lumpur itu sangat tajam. Kerana Lee Kuan Yew ni ada agenda dia tersendiri. Jadi dan boleh mencetuskan perkauman. Jadi kami walaupun dia pelajar di sekolah, walaupun tak dibincangkan secara terbuka, tapi baca dalam surat khabar dan sebagainya, jadi benda itu menjadi semakin meningkatlah rasanya. Dan ada kawan cakap saya, tulislah
dalam media dan surat khabar, surat Melayu ke apa, kritik Lee Kuan Yew. Kata kau nak cari pasal. Tapi maknanya saya tanya guru saya lah, cikgu Idris, nak tulis ke cikgu? Kamu pandai tulis, aku tahu kamu pandai menulis, tapi jangan benda-benda macam ni, biar dulu. Kamu masih pelajar sekolah. Lepas sekolah tak apa. Kita Okey, dengar cakap cikgu lah. Kita terima nasihat dia. Kerana apa? Kerana bila dah, ini politik kan? Yes, betul. Kalau tulis itu dah melampaui dan menambah satu lagi tak boleh testimoni lah. tapi yang penting bila saya lulus dan guru Director of Studies beri testimonial, tak ada rekod tu, tak sentuh langsung. Maksudnya yang kena turun pangkat jadi boy tu tak ada langgar disiplin tu langsung tak ada. Itu saya respect dia. Maknanya dia ni dia kata saya ni bukan games player, betul lah. Saya main sepak bola, sepak raga, basketball, volleyball, bukan basketball, volleyball dan lain-lain. Tak main bola, tak main hoki, kerana orang lain lebih pandai. Tapi walaupun dia not a games player, bukan pemain sukan, bukan ahli sukan, tapi he is a leader in his own right. Dia memimpin. Dia sebut itu. Dia sebut itu dalam testimonial tu. He will make a good officer. Pasal saya minta beasiswa perkhidmatan awam masuk MCS. Jadi artinya okey, tak ada kesan terhadap rekod sekolah lah. Jadi itu dari segi ini saya rasa bagus sikap profesional tu. Jadi apa yang baik jugalah kita sebut gitu. Jadinya Prof, maksudnya bila tak ada terkesan dengan yang tu, maknanya sebelum pergi ke lanjut dia Prof, saya masih lagi nak tambah sikit cerita Prof tentang latihan di Maktab Tentera tu. Katanya kalau kita tu di universiti ada palapis kan. Hari Sabtu mesti kena berlatih lah. Tapi kalau di Maktab Tentera sama juga lebih kurang kan Prof? Tak sama dengan pelapis. Tak sama dengan pelapis. Pelapis ni dia pelapis pada tentera. Kita ni latihannya tentera, kehidupannya cara tentera. Juga macam tentera. Cumanya pengisiannya ialah akademik. Pengisian hari-hari tu cara akademik, ilmunya okay. Tapi cara kehidupannya ikut jadual. Itu tentera. Tak ikut jadual, hukum. Tetapi dalam besar kita ni bahagian akademik, diurus dengan kehidupan tentera, cara disiplin tentera. Dia ada juga masa untuk latihan ketenteraan secara terus. Mana pegang senjata apa? Jadi itu pada hari Sabtu. Untuk hari Sabtu. Setiap minggu hari Sabtu merupakan hari latihan tentera. Pergi berbaris. Pergi guna senjata. Buka senjata, pasang balik senjata, pergi menembak, cara menembak di lapangan. Mana Prof expert dah kalau kata tak expert lah. Tapi pandai. Apa senjata yang Prof pakai? Apa yang digunakan tu? Dia tak bagi kepada kita pegang secara peribadi. Tapi dia keluarkan masa untuk kegunaan. Saya ingat antaranya machine gun. Yang pendek tu dipanggil apa? Stand gun, rifle. Pistol tak ada. Pistol yang tu tak ada? Ingatan saya tak ada pistol. Dia benda yang senjata-senjata besar lah. Senjata panjang lah. Bukan pendek macam pistol itu. Jadi artinya cara buka dan pasang balik, cuci dan sebagainya, saya boleh. Daripada rifle saya boleh, machine gun pun saya boleh. Tapi bukan cekap sangat lah. Tapi boleh lah. Boleh makan lah. Boleh makan. Jadi pergi ke tempat lapangan tembak, di padang tembak, kita diberikan peluang menembak. Dan selain itu, selain daripada guna senjata, kita juga dilatih masuk hutan. Masuk hutan dan baca peta. Gunakan peta, gunakan kompas untuk mencari hala masing-masing. Jadi hari Sabtu tu mungkin masa itulah ada masanya kita masuk hutan, kerana kebetulan pula di Sungai Besi masa tu dia sekelilingi oleh bukit, jadi masuk dah. Masuk hutan. Tetapi dia ada satu acara khas setahun sekali, annual dipanggil annual camp. Itu Itu masuk hutan
selama 2 minggu. Minggu, okey. Jadi camp tu selama 2 minggu. Betul-betul masuk hutan, bukan di situ. Di Kuala Kubu Baru, Cameron Highland. Macam atau hutan dalam lah ni. Tempat yang dipilih lah. Pilih lah. Okey. Tempat yang dipilih. Maka saya 2 kali saya masuk. Ada kesempatan untuk hadir annual camp. Cuma yang tak hadirnya masa form 5 dan juga form upper 6. Upper 6. Kerana tahun peperiksaan. Itu. Dan itu pun sangat mencabar. Naik gunung. Naik gunung semua confirm macam dia tu. bincang kan. Ya. Dia bincang tu tinggi. Gunung dan sejuk pula. Ya, betul. Itu. Mana pernah masuk dalam hutan semua tu? Masuk. Masuk. Hebat. Tapi bukan saya naik ke atas ke puncak bincang, naik ikut truk. Tetapi bila dah dia kata okey, this is your area. Inilah kawasan anda untuk membuat jungle trekking. Untuk masuk dan hutan. gunakan kompas dan peta supaya anda tahu menggunakan peta. Jadi kita pimpin lah satu grup kita tu, company kita tu, termasuk pegawai kapten je, company officer tu. Masuk, dia tak reti baca. Kerana dia education officer. Dia education officer. Dia bukan military officer. Okey. Kalau dia military officer dia tahulah. So kantor dia kita lah. Kantor saya lah dengan 2-3 orang lagi. Jadi maknanya leadership kepimpinan Prof di suatu mata tentera tu bukan saja dari segi akademik semata-mata, tapi dari segi bidang ketenteraan juga ada. Dari segi pimpin dalam keadaan bahaya. Dalam keadaan untuk mencari laluan. Kita tak tahu di mana, tapi gunakan peta dan kompas ini untuk balik ke tempat camp asal. Ya. Jadi kadang-kadang bukan mudah ya. Hutan kan? Ya, dah hutan ni betul. So kalau pegawai Abang Saleh ni dan bersama dia kapten company saya tu, are you sure you are on the right track? I said, don't worry sir, we will find the way back. If we get lost, we still have food with us. Don't worry. Dia senyum. Apa dia Prof, kiranya pegawai-pegawai pun, maksudnya pegawai tentera ketika itu yang di mata tu pun memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Prof dah. Pasal dia tak boleh, dia tak pandai map reading, dia tak tahu kompas, kecuali kalau dia itu betul-betul pegawai tentera. Dia education officer tapi pangkat kapten. Pangkat aja tentera. Tapi dia bukan tentera. So dia ikut kita lah. So dia risau sikit lah pasal betul ke tak ni. Nanti sesat jalan. Tapi dari segi maktab, dia bagi kepercayaan kepada senior anak officer. Dan pemimpin, ketua-ketua pelajar yang lain untuk memimpin. Kalau you sesat lah, lantak kau lah. You belajar dari situ. Betul. Tapi ada yang sesat juga, tapi akhirnya keluar juga tempat lain. Lepas itu jadi tak pelik lah begitu, kerana kita belajar trial and error kan. Betul. So saya rasa itu pengalaman yang bagus. Maknanya jangan gelabah. Walaupun nampak kita di jalan ke depan ni masih tak menentu, jangan gelabah. Usahakan supaya dapat keluar ke tempat ke tempat yang yang kita kenal. Itu mesej penting Prof. Prof, berbalik kepada semasa Prof di tingkatan 6, Prof ada mengambil, dulu tak panggil STP kan, dia panggil apa ni, HSC kan? High School Certificate, High School Sijil Pelajaran Tinggi. Dan Prof dapat agak cemerlang suatu HSC itu, dan kemudian diberikan peluang untuk sambung keluar negara Prof. Dan ketika itu ada dapat beasiswa Prof. Ya. Ada dapat beasiswa Prof. Dua perkara saya nak sentuh sikit. Masa tu kalau tingkatan 5 dia ambil Senior School Certificate. School Certificate Yang kemudian yang upper 6 tu Higher School Certificate. HSC. Masa tu tak ada orang nak berebut nak banyak A. Tak ada budaya berebut 8A, 10A. Tak ada. Dapat A dapatlah. Baguslah. Usahakanlah. Tapi jangan sampai nak 8A. Tak ada siapa pun nak macam tu. Asalkan you dapat lulus dengan baik, ada 3, 4 atau 5A, okey, bagus. Dan saya, keputusan saya bukan semuanya A. Tapi A pun boleh tahan juga lah. Ada jugalah. So, maknanya mengejar A ni satu budaya yang kemudian belum lomba A, kita bukan
patutnya kita berlomba-lomba untuk kecemerlangan. Ya. Bukan untuk A atau B. Asalkan you cemerlang dan dapat memperbaiki daripada garis kita kurang. Kalau you dulu kurang di sini, dapat you maju ke depan, itu cemerlang lah. Itu satu lonjakan juga. Satu lonjakan juga. Ya. Jadi masa itu pemikirannya macam tu. Maksudnya tak tertumpu kepada bilangan A itu. Tak ada. So itu satu. Dan saya rasa itu lebih macam bukan relax lah. Maknanya kurang tekanan tu. Maknanya asalkan you lulus dan lulus dengan baik, dan apa ni tak payah berbanding berapa A. Itu dan dapat beasiswa ke tak? Itu penting. Itu penting. Itu penting. Ya. Jadi banyakkan orang dapat beasiswa. Ya. Jadi saya masa tu diberikan tawaran beasiswa persekutuan dengan ingatan supaya menjadi pegawai civil service. Jadi inilah kalau sekarang ni PTD lah. Masa tu dipanggil MCS. Malayan Civil Service. Malaysian Civil Service atau Malaysian Civil Service lepas itu. Dan itu sangat berprestij. Ya, betul. Orang nak masuk civil service ni berlagak lah dia. Ada kuasa kan. So, okey lah. Saya pun terima tu dan untuk pergi ke luar negara, ke England dan diberi peluang untuk memilih 3 universiti. Tapi England ni lambat sikit jawab. Dia buka sesi dia pada September. Jadi saya diberi nasihat supaya pada masa yang sama saya juga disuruh oleh pihak yang memberi beasiswa ni supaya masuk ke UM. Apply masuk ke Universiti Melaya. Universiti Melaya ketika itu. Dan saya masuk Universiti Melaya sekejap. Pada bulan Jun, pasal Universiti Melaya dia buka lebih awal. Luar negeri buka bulan 9. Sini buka bulan 6. Saya masuk ke Universiti Melaya ke Fakulti Sastra. Jumpa dah Syed Hussein dan beberapa orang situ. Tapi jumpa gitulah. Bukan berkawan lah. Kenal lah sikit-sikit. Ismail Hussein ingatan saya. So duduk 2 bulan kat Universiti Melaya masa tu. Dan ingatan saya masa itu ialah perbalahan antara Kuala Lumpur dan Singapura ni tengah tegang. Memuncak. Dan pelajar-pelajar sangat aktif nak buat satu forum antara Lee Kuan Yew dengan pihak Kuala Lumpur. Saya tak ingatlah saya Dafa Alba ke siapa saya tak tahu lah. Tapi letakkan dalam satu majlis berdebat di Universiti Melaya nak buat malam. So kita berkumpul lah. Kita ramai-ramai keluar. Masa tu saya flashy masa tu. Pakai necktie. Jadi sini kata buang necktie, jangan pakai. Kerana tekanan tegang. Apa-apa yang orang tarik necktie you habis. Tapi polis tu universiti cancel, polis kata jangan buat terlalu tegang, boleh timbul masalah. Itu kesan saya, maknanya dah bahang politik tu dah begitu terasa dan kita pun terlibat. Jadi sebelum pergi ke England lagi. Tapi dah keluar daripada maktab tentera, tak apalah, kita boleh terlibat. Kalau itu kerana kita bukan sekolah lagi. Bukan sekolah lagi, dah masuk dalam peringkat mahasiswa dah. Jadi maknanya kemudian dapat maklumat kemudian bahawa saya dapat 2 tempat rasanya di England, 2-3 tempat saya tak ingat, tapi saya pilih Leicester. Pilih Leicester tu pun kerana apa? Kerana mata pelajaran yang disediakan iaitu social science, sociology. Jadi saya pilih Leicester. Saya tak tahu sangat, saya tahulah saya ringkas sejarah universiti itu, tapi tak kenal tokoh-tokoh universiti itu. Di Leicester tu. Jadi saya pilih itu kerana berdasarkan pilihan mata pelajaran. Jadi saya rasa mujulah. Kemudian barulah saya tahu rupanya tempat itu tokoh-tokoh sosiologi England yang terkenal pada masa itu. Profesor Neustadt, Norbert Elias, Profesor Emeritus masa itu, Anthony Giddens di situ. Kemudian beberapa sarjana lain lah. Jadi bagus juga lah saya pilihan satu. Tapi itu saya kebetulan. Itu saya kebetulan. Bukan kerana tahu nama mereka. Tapi kerana apa yang disediakan di fakulti universiti itu dan mata pelajaran yang diletakkan di situ, saya rasa sesuai dengan saya. Jadi saya pilih. Saya tak pergi ke Manchester walaupun saya dapat. Di Manchester dah. Universiti Manchester. Universiti Manchester, yes. Ada kawan pergi ke sana, ada kawan pergi Exeter. Tapi itu cerita lain lah ya. Cerita lain. Saya silakan ini peluang
Artinya daripada kampung, kampung Bukit Payung, kampung Mengkudu, tempat asal saya. Pergi ke Port Dickson. Melayu, sekolah Melayu. Pergi ke 4 tahun sekolah Melayu. Pergi ke sekolah Inggris di Kuala Terengganu. Selama berapa tahun? 4 tahun juga. 5 tahun. 5 tahun juga. 5 tahun juga sekolah rendah. 3 tahun sekolah menengah rendah. 2 tahun. So 5 juga. So di Maktab Tentera pun 5 tahun. 5 tahun, Di England pun 5 tahun. So begitulah lebih kurang. Jadi perubahan besar juga lah dalam beberapa tahun tu. Maknanya betul-betul melebarkan sayap lah. Melebarkan sayap. Daripada kampung Terengganu yang kayaknya kalau bagi tema ni Prof, dari Bukit Payung ke Leicester lah orang kata. Kalau hidup maksudnya temporal ketika itulah orang kata lah. Dari Bukit Payung ke Leicester lah. Menuju ke Leicester lah. Tak sampai lagi masa tu. Tak sampai masa tu. Tapi Prof, kita itulah kata ni bila masa ni mencuburi kita ni Prof. Masa sangat mencuburi kita Prof. Dia nak dengar pula tentang tadi Prof sebut tentang kesedaran politik membuat ketika di semasa 2 bulan di Universiti Malaya kan. Semasa di Universiti Malaya dan kemudiannya ketika itu bersama-sama dengan perjuangan ketika itu tegang. Maksudnya Singapura nak keluar daripada belum lagi. Tapi ada dia bertengkar, maknanya kuasa dia tu dia nak lebih di pusat. Di pusat di Kuala Lumpur. Jadi bila Malaysia, Kuala Lumpur tidak mengizinkan, jadi pertelagahan sangat tajam. Dan dia sentimen yang digunakan adalah sentimen perkauman. Jadi itu yang dan slogannya lah Malaysia. Ya betul. Maknanya semua orang sama rata. Tak kira sejarah apa gitu. Jadi itu memang sesuatu yang membangkitkan semangat nasionalisme. Cuma saya lupa sebut, sementara menunggu keputusan HSC saya tinggal di Kampung Baru. Di Kampung Baru, menumpang. Kerana ada 2-3 orang yang dulunya bekas Maktab Tentera dan dulu juga Terengganu sudah bekerja masa itu sebagai wartawan. Dan juga ada yang bekerja sebagai engineer dan sebagainya. Jadi saya menumpang aja sementara nak tunggu. Jadi di situ ada seorang yang bekerja dengan Tan Sri Samad Ismail dengan University Times dan dia dorong saya menulis. Hentam di Kuala Unit. Jadi dia okey saya tulis. Saya suruh dia baiki gitu. Hantar ke surat khabar. Saya tak ingat dah terbit ke tidak. Tapi maknanya kesempatan di Kampung Baru tu di rumah semuanya bujang jadi kita pun tak payah sewa, menumpang aja. Dia masakan oleh makcik sebelah tu untuk 4 orang atau 5 orang. Kita ni 2-3 orang tumpang 6-7 orang. Tapi tak kisahlah. So maknanya masa menunggu hasil tu pun saya gunakan juga untuk meningkatkan kebolehan menulis dan juga tentang pemahaman berhubungan dengan politik negara ketika itu. Dan kerana ada orang yang kawan-kawan yang lebih dewasa yang berpengalaman, dia selalu berbincang masa itu. Baik. Penonton, menarik dari segi naratif yang dibawakan oleh Prof daripada Bukit Payung ke Leicester, menuju ke Leicester. Dan untuk episod yang akan datang ini, kita akan dengar sedikit sebanyak bagaimana kesedaran politik ketika itu, pertelagahan di antara pusat dan juga Kuala Lumpur dan juga Singapura, sehingga membawa kepada tindakan yang saya rasa satu tindakan mencungkil potensi Prof untuk membuat satu hujah kritikan ketika itu. Sebagai untuk meningkatkan lagi rasa semangat semangat berkobar-kobar dari segi tentang nasionalisme itu sendiri, dan pertemuan beliau dengan ramai orang-orang tokoh-tokoh terkenal di Kuala Lumpur ketika itu, dan sebelum beliau berangkat ke Leicester untuk menyambung pengajian. So episod akan datang ni kita akan dengar kisah kehidupan Prof di Leicester, dan kita sentuh sedikit yang di awal sebelum berangkat ke Leicester, dan kita akan dengar bagaimana perubahan itu memberikan kesan kepada titik peralihan hidup Prof sebagai seorang ilmuwan dalam bidang sains sosial. Setakat itu, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe
Wacana Studio Naratif. Dan jangan lupa untuk tonton episod akan datang Bual Bicara bersama Profesor Emeritus Datuk Dr. Abraham Ambung. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.